Once you stop learning, you start dying. Bila kita berhenti belajar, kemajuan hidup kita akan terhenti. Lagi satu kata-kata yang saya suka tentang learning ni tuan-tuan. Zig Ziglar, apa dia cakap? If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. Kalau tuan-puan tak ada keinginan yang kuat untuk belajar, tiada siapa yang boleh bantu tuan-puan. Duduklah sebelah jutawan sekalipun, sebelah bilioner sekalipun, bilioner pun tak boleh bantu dia jadi kaya. Tak nak belajar? But if you are determined to learn, kalau mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar, no one can stop you. Tuan-puan duduk di dalam G100, customer G100 5G Associate. Tuan-puan rasa happy sangat banyak kelas kan? Tuan-puan tahu tak, saya tak pernah berpeluang join kelas macam tuan-puan join hari ni. Tak pernah. Sebab tu saya buat kelas macam ni. Sebab saya tak pernah dapat peluang. Macam mana saya nak belajar? Pergi baca buku sana, pergi baca buku sini, selongkar sana, selongkar sini. Pergilah seminar macam-macam lah, hartanah lah. Dan banyak seminar yang saya pergi, training yang saya pergi, speaker tu tak proven pun. Dia nak buat duit je dengan seminar. Sebab tu tuan-puan join training G100, 5G Associate, tak ada speaker pun dibayar walaupun 10 sen. Sebab saya tak nak kita mempergunakan platform ni untuk buat duit, akhir sekali kita kaya, orang lain tak kaya. Tak ada, saya tak dibayar. Mana-mana speaker dalam G100 5G Associate, tak ada seorang pun yang kita bayar. 10 sen pun kita tak bayar. Duduk depan ni, share ilmu, macam mana dia dapat result. Mudah-mudahan tuan-puan berjaya, dapat result. Tuan-puan gaya, beli emas, kita dapat insentif. Dapatlah sikit. Sebab saya dah lalui lah proses tu. Saya tak suka benda tu. Kadang-kadang ada lah bila saya buat konten, orang datang, dia tak kenal saya. Nak jual buku lah tu. Nak jual seminar lah tu. Saya tak jual dah tu. Buku dia masa mula-mula terbit je jual. Sekarang lama dah saya tak jual buku tuan-tuan. Saya cakap pergilah beli mana-mana kedai buku. Online, offline. Mana seminar saya jual? Mana saya ada jual seminar mana? Training G100 saya pun kena bayar tuan-tuan.